Biasa orang kata buat sewa rumah untung. Untung tak untung saya tak tahu, abang yang tunjuk saya tengok. Ni satu rumah 3 bilik saja. Rumah ini dekat Lelau. Tu satu rumah 3 bilik, tapi rumah ini ada 4 bilik. Macam mana? 1, 2, 3, 4. Ini baru ni ada tambah lagi 1 bilik. Oh, ini 4 bilik tentu mahal je. Tak mahal, lebih kurang dalam 2,800 boleh dapat dah. Satu kepala lah kita boleh sewa 300. Untuk korang 300 berbaloi tak? Kalau contoh satu bilik kita boleh buat 2 kepala. Kiri satu, kanan satu, kita boleh buat sewa. Ini master bedroom ada tandas punya lah. Owner akan beli semua barang, tengok single bed ke atau double decker. Tapi untuk apartment kondo ini kita tak ambil double decker, kita ambil single bed lah, jadi 2. Kalau nak queen bed pun boleh juga. You boleh request dan kita boleh beli queen bed atau single bed kasih korang. Satu bilik 400, 4 bilik sudah berapa? 6. Tapi kita bayar bank 1,000. Lebih kurang lah macam tu. Kedai baju boleh kat luar atau kat sini pun boleh juga. Owner akan prepare semualah, gas stove, patty ice, washing machine semua. View pun elok juga tau, dekat Lelau. Sini memang strategic location. Kilang pun dekat juga. Ya, nampak macam kotak. Kotak. Oh, betul. Sekarang dalam proses untuk barang masuk tadi Sam, saya akan atok A sampai Z. Macam mana beli dengan buat bilik sewa juga. Kalau nak cari siapa? Tadi Sam PM sekarang untuk cek kelayakan anda. Saya akan buat video sampai kau dapat beli rumah.